Assalamualaikum, bersama Abang Syofi di Syofi Auto Work. Hari ni kita buat projek membuang hos-hos air yang tak perlu. Okay. So kalau enjin Jepun kita akan dapati ada air yang masuk ke dalam throttle body. Kita akan nampak banyak hos lah. Ini kita dah buang dah, banyak hos kita dah buang. So air akan masuk ke sini dan keluar balik. Tujuannya untuk memastikan throttle body ni punya idle valve dalam ni dia tak membeku bagi negara-negara yang sejuk. Sebab kalau dia beku, valve tu jam, nanti dia akan menyebabkan timing kita jadi tak betul lah. Mungkin tak boleh idle, timing tinggi sangat dan sebagainya. Jadi dia buat laluan air masuk ke sini untuk memastikan benda ni tak membeku lah. Okay, bagi negara yang sejuk. Kalau kita tengok Myvi Malaysia tak ada benda ni. Dia tak ada throttle body yang lalu air. Dia just pakai idle sensor je. Air tak ada lalu dekat throttle body. Jadi hari ni kita buang hos-hos yang ke throttle body tu. Ni dah dia. Sebab semak banyak ada T-joint, 2 biji T-joint kan. Ni yang masuk ke throttle body lah. Okay, kita buang. So apa yang kita buat? Okay, yang ni normal. Hos ni biasa lah. Okay, ni biasa. Ni kita tak usik. Ni pun kita tak usik T-joint ni. Yang kita usik, kita buang hos daripada throttle body ni. Kita buang kat belakang semua tadi tu. Yang tadi tu lah, yang saya tunjuk tadi ni. Okay, kita buang. Dan kita cari satu hos bypass Myvi. Ni hos Myvi ni. Okay, kita masukkan dia yang dari head ni. Ni dari head keluar, masuk ke T-joint ni terus. Okay, ni hos ni lah, hos bypass ni. Myvi punya hos bypass. So perjalanan air tu lebih mudah lah. Tak ada serabut lah. Banyak sangat T-joint kita nak maintain, sebab kita tak perlu pun. Jadi lubang ni kalau nak biarkan pun tak apa, nak tutup pun tak apa, carilah apa-apa hos tutup. Buat U tutup. Dia tak akan mengganggu apa-apa pun. Sama juga macam enjin EJ Jepun, EF Jepun. Kan ada lalu throttle body kan, semak hos tu banyak-banyak kan. Jadi kita buang je, tak payah pakai. Sebab di Malaysia ni tak sejuk, jadi memang tak membeku lah benda ni kan. Suhu kat Malaysia ni panas. Dia buat sebab negara sejuk, dia perlukan benda tu untuk memastikan throttle body ni warm, panas, agar idle valve dalam ni tak jam. Okay, so ni yang kita buat lah. Dari sini head keluar, masuk terus T-joint ni. Ni untuk K3 ni enjin K3 K3, YRV, VE, VE2 semua boleh buat. Jadi lebih tak pening kepala, tak serabut tengok hos banyak-banyak. Dan kadang-kadang ada yang letak stopper kan, yang hos patutnya masuk ke heater tu kan, dia tutup letak stopper, kadang menyebabkan kebocoran. Lepas tu T-joint ni pun kadang lama-lama dah reput. Okay, alright. Semoga bermanfaat. Terima kasih.